Pemerhati Binti Muhammad Zuhadi KBN 2408101 dari Seksyen 4 SEM 4. Aktiviti ini merupakan aktiviti luar yang melibatkan pergerakan fizikal dan bermainan unsur keseronokan untuk kanak-kanak. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak diberikan peluang untuk bergerak bebas, berlari dan berinteraksi dengan rakan sebaya. Dalam persekitaran yang selamat, aktiviti ini bertujuan untuk mengalahkan perkembangan motor kasar, koordinasi badan serta kemahiran sosial seperti kerjasama, menunggu giliran dan mematuhi arahan. Selain itu, aktiviti ini juga dapat membantu kanak-kanak melepaskan tenaga, meningkatkan keyakinan diri dan menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. Bahan-bahan yang digunakan dalam permainan ini adalah kertas warna-warni, bekas dan meja dan straw besi. Kemudian permainan yang kedua ada bola satik untuk mengikat kepala kanak-kanak. Permainan yang ketiga adalah lari dalam guning. Kita menggunakan plastik sampah yang berwarna hitam. Cara bermain permainan ini adalah kanak-kanak perlu menggigit straw tu, kemudian mengangkat kertas warna tu masuk ke dalam bakul. Kemudian permainan kedua, kanak-kanak perlu mengambil tali dan mengikat di atas kepala untuk memukul bola yang di atas gelas tu sampai jatuh. Permainan yang ketiga, kanak-kanak perlu masuk ke dalam plastik sampah untuk lari dalam plastik sampah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Dan kanak-kanak perlu memusim balik dan lompat balik.
Bagi penambah baik permainan ini, beberapa cadangan boleh dilaksanakan seperti menyediakan lebih banyak peralatan permainan supaya semua kanak-kanak dapat melihat secara aktif tanpa perlu menunggu terlalu lama. Selain itu, arahan permainan boleh diterangkan dengan lebih jelas dan menunjukkan melalui demonstrasi ringkas agar kanak-kanak lebih mudah memahami peraturan. Tempoh permainan juga boleh dipelbagaikan mengikut tahap keupayaan kanak-kanak bagi mengelakkan mereka cepat letih atau bosan. Di samping itu, aspek keselamatan perlu dipertingkatkan dengan memastikan kawasan permainan lebih bersih dan bebas daripada objek berbahaya. Cadangan-cadangan ini diharap dapat menjadikan permainan lebih menarik, selamat dan berkesan. Secara keseluruhannya, aktiviti permainan ini berjaya dilaksanakan dengan baik dan memberi banyak manfaat kepada kanak-kanak. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak bukan sahaja dapat meningkatkan perkembangan fizikal, malah dapat memupuk kemahiran sosial, emosi dan keyakinan diri. Aktiviti seperti ini wajar diteruskan dan dipelbagaikan dari semasa ke semasa agar proses pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan, bermakna dan seimbang selaras dengan perkembangan menyeluruh kanak-kanak.